Kemas. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kelia. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengacara majlis. Ini pam bagi orang membara kan, no? Orang Kedah ayat tu pun. Yang berhormat Datuk Rosli Jawa, Suruhjaya PAS Negeri Pahang, Datuk Andan Sura, Timbalan Suruhjaya, jiran tuan-tuan lah daripada Pahang. Saya pun ada ambil gak orang Pahang. Cikgu Hasan. Para pimpinan PAS kawasan Mersing, ketua-ketua Dewan Ulama Pemuda Muslimat yang diraikan para pengundi di Endau ni dan seluruh negeri Johor yang akan membuat pemilihan atas kerelaan masing-masing pada 11 hari bulan nanti. Terlebih dahulu saya menyeru, merayu, memujuk, ngecek tuan-tuan semua yang boleh mengundi dalam PRN Negeri Johor, undilah calon PAS Ustaz Hakimi di bawah lambang Perikatan Nasional. Kemas. Saya main ni pasal video tu lah. Main sampai maghrib tadi. Elok-elok jangkah turun kereta, orang bang. Esok pagi kena balik lah. Jadi tak adalah nak ziarah tuan-tuan di sini. Orang nak kira kerja banyak, mak kira awal. Kalau boleh mari awal dulu, tentulah saya dah mai. Mula-mula pi hari penamaan jalur di Sungai Balang, di Muar. Hari yang lain ni mai di Endau, meraikan orang Kedah yang telah bangsat mai ni. Orang Johor kalau kata bangsat dia marah mampu. Tapi orang Kedah ni mulia lah bangsat tu. Pasal bawa diri. Bawa diri pergi tempat orang macam damak tu lah. Dagang 4 malau. Kita ni bangsat ni kita pi lama-lama tak balik. Kata bangsat pergi mana? Pergi Kuala Lumpur. Bukanlah bangsat hat. Mereka duk faham tu. Bahasa Kedah ni belain. Jadi lama-lama tak balik. Macam orang Kedah main buat bendang kot belah Rompin, kot Endau, kot Mersing ni. Dipanggil bangsat lah. Bangsat pi raib tak balik. Tahu-tahu ada anak lah. Nikah orang kot ni. Ada yang tak balik terus. Cakap pun lah. Tapi saya dipahamkan orang Kedah yang duduk sini semua cakap. Hak cakap ulu tak tahu ada kata. Ada hak makan pun dah. Tuan-tuan semua, pilihan raya ni mai 4-5 tahun sekali. Diberi peluang kepada seluruh rakyat Malaysia untuk mengundi. 2 kali mengundi. 1 kertas undi negeri. Kita pilih adun. 1 pilihan raya parlimen untuk kerajaan persekutuan. Seorang ada 2 undi. Tapi di Johor ni tak berjalan serentak. Hak hari itu pun tak serentak. Hak sekali ni pun tak serentak. Dia mai asin-asin. Jadi tuan-tuan boleh raya 2 kali. 1 raya negeri, 1 raya parlimen, persekutuan. Hak tu bersyok lah. Mampu juga orang Kedah. Tak mula lagi, baru intro.
Mukadimah tahun takbir lah. Hampa tak takbir tak tengah lagi jaga. Tuan-tuan semua. Hak ni diberi oleh perlembagaan. Semua orang bawah undang-undang baru ni berumur 18 tahun ke atas didaftar secara automatik dalam sistem dan dia boleh mengundi. Penting mengundi ni untuk pilih pemimpin, pilih parti yang akan bentuk kerajaan. Kalau tuan-tuan silap pilih, dapat PH. Pandai pilih, dapat PAS. Tak berapa tak ketahuan nak pilih mana, dapat BN. Kali ini penjelasan parti-parti nampak rancak pasal pakat bertokak. Dalam PH di peringkat persekutuan, duk sekali BN, mai PRN Johor, tokak hang aku. Di sana dia umdap, di sini dia dak. Kerajaan persekutuan PH campur dengan BN. Mai di Johor ni asin-asin lawan. Dia mau 56, kau ni pun 56. Kita masuk duduk tengah cerak. Boleh undi kat kita. Tuan-tuan sekalian, politik polanya telah berubah. Pada satu petak, mereka campur cium mulut. Dalam satu petak yang lain, mereka kata tak campur. Tak cium mulut Tak mau dah. Serik. Di persekutuan, PH boleh bentuk kerajaan kerana sokongan BN. BN ada 30 kerusi, campur dengan PKR 30 kerusi, campur DAP 40, campur PAN. Tak ingat dah PAN dapat berapa? Tak tahu, tak ambil tahu. Kita tak ambil tahu. Campur dengan Sabah Sarawak, bentuklah kerajaan. Anwar Ibrahim jadi PM dengan bantuan BN. Ni orang-orang BN di Johor. Hampa telah menobatkan Anwar Ibrahim jadi PM. Kalau hampa tak sokong, dia tak jadi PM. Mai di Johor, Anwar Ibrahim hari-hari marah. Marah Ka'an Hafiz. MB Johor. Marah sungguh-sungguh. Dia kata budak lah, tak cerdik, tak baca buku. Dia lupa kata di persekutuan, hak dia boleh jadi PM tu. Mereka ni lah sokong dia. Kalau tak sokong dia di federal, dia tak boleh jadi PM. Tapi bila ada kuasa, dia main marah budak tu lah. Kata hang tak baca buku. Gamak dia kata aku tu lah. Orang BN kena marah kat Anwar Ibrahim tu. Marahlah kat PH, janganlah undi mereka. Undi PAS. Bila cobaan. Bila mai lawan kempen di Johor, mereka buat macam tak kenal hak aku. BN tak kenal PH, PH tak kenal BN. Berlawan berentap. BN jajah jasa sebagai kerajaan negeri. PH jajah jasa sebagai kerajaan persekutuan. Berlawan. Tuan-tuan sekalian, dalam sistem demokrasi, yang masuk pilihan raya bukan kerajaan. Bukan kerajaan negeri, bukan kerajaan persekutuan. Yang masuk pilihan raya ni parti politik. Betul tak? Parti. Lambang. Parti. BN lambang dia dacing.
Orang Kedah panggil kati. PH lambang dia. Tak tahu dah tak melama tahu. Bendera warna merah. Tapi dalam kertas undi tak ada kalah. PAS, lambang dia bulan. Tapi dalam perhaya dia masuk di bawah Perikatan Nasional. Dalam kertas undi tak ada. Ada PN, Perikatan Nasional. Tak ada kalah. Di luar ni kalah dia biru macam baju saya pakai. BN pun biru juga. Lepas tu merah. PH merah. Tapi dalam kertas undi semua kalah hitam. Tuan-tuan semua, pilihan raya ini orang pilih parti. Bukan orang yang pilih wakil persekutuan wakil negeri, bukan. Jasa, projek, duit ringgit, peruntukan semua tu. Duit kerajaan bukan duit parti. Ni nak ceramah pukul apa ni? Hantam sampai cerah. Kita akan pilih parti-parti untuk bentuk kerajaan di negeri ni. Di PRN Johor ni. Bukan nak pilih PM. Kawan tu habaq di Kuala Lumpur dalam parlimen. Kita tak akan guna jentera kerajaan untuk berkempen bagi pihak parti. Tu kawan tu tu. PM hampa lah. Tengok-tengok tuan-tuan. Awal lagi dia guna jentera kerajaan. Guna aset kerajaan. Guna program-program kerajaan untuk kempen pilihan raya. Betul tak? Orang lagu ni cakap tak serupa bikin. Cakap benda lain, buat benda lain. Sembang kare. Orang Kedah panggil muhung. Sekejap lagi aku nak tangkap. Hang syok probok. Hang kena tangkap aku. Hang balik tidur. Sama dengan BN yang jadi kerajaan di negeri Johor. Dia tak boleh guna program-program kerajaan, aset kerajaan untuk kempen. Tapi dua-dua serupa je. Semacam. Daripada dulu sampai kelak serupa. Tak pernah berubah. Tuan-tuan, mai kita bina politik baru untuk rakyat Malaysia pilih. Pilih parti. Bentuk kerajaan, tubuh kerajaan, hampa tunai kewajipan hampa sesuai dengan tanggungjawab sebuah kerajaan. Tak kira hang mai pada mana. Dia habaq di Johor ni dia kutip 14 bilion bagi balik 16. Betul? Tu Nur Ibrahim. Dia habaq. Tuan-tuan. Tuan-tuan semua. Dia kena bagi kat negeri. Pasal tanggungjawab persekutuan buat pembangunan sebagaimana dia ambil daripada negeri-negeri. Satu kuasa yang besar. Tuan-tuan semua, negeri-negeri ni asal ada kuasa. Immigration kita ada. Kutip cukai kita ada. Pengangkutan, udara, darat, laut, semua bidang kuasa negeri pada satu ketika. Semua negeri ada kuasa yang sama. Dia ada wilayah, geografi, ada perenggan, ada sempadan, ada perdu. Negeri-negeri ini. My British. Lepas dia korek biji timah, ambil semua kekayaan ni, dia kacau
campur tangan dalam politik, maka terjajahlah kita. Walaupun raja-raja masih ada kuasa, tapi raja-raja terhad, kuasa dia kena terpaksa terima nasihat daripada Residen British. Ada dua kerajaan bentuknya pada masa itu. Kerajaan negeri-negeri bersekutu yang terima British sepenuhnya. Pahang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Pahang, Perak, Ceramuk, tengah jalan. Dan ini pasal nak hafal negeri Melayu bersekutu. Cikgu habaq Pahang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Kita pun nak ingat ni. Cikgu kata senang lagu ni. Pahang, Perak, Ceramuk, tengah jalan. Ada negeri Melayu tidak bersekutu. Kedah, Kelantan, Terengganu tidak bersekutu. Johor masuk kemudian. Tahun 34 Johor masuk. Negeri Melayu tidak bersekutu. Kedah 1909. Kelantan, Terengganu. Sebab tu negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dia ada pegawai takbir dia sendiri. Kedah panggil KCS. Kelantan panggil KNCS. Terengganu panggil TCS. Johor JCS. Johor Civil Service. Negeri Melayu tidak bersekutu. Tuan-tuan sekalian, Mai tahun 46, British nak tubuh Malayan Union, ambil semua kuasa. Berlaku penentangan, raja-raja khususnya orang Melayu desak raja-raja tolak Malayan Union. Pasal kami tak mau hilang kuasa raja. Berlarak, tertubuhlah UMNO, parti-parti politik untuk menentang Malayan Union. Termasuk NGO, pergerakan-pergerakan yang dipimpin oleh nasionalis, orang-orang Melayu, lawan Malayan Union. Maka tak jadi. Tahun 46, tahun 48 dipersetujukan tertubuh Persekutuan Tanah Melayu. Pasal apa orang setuju Persekutuan Tanah Melayu? Kuasa raja tak hilang. Dicantumkan kekuatan negeri-negeri. Jadi satu kerajaan untuk lawan pergerakan parti komunis. Ancaman komunis. Dicantumkan semua ini juga untuk bina satu momentum nasionalis untuk kita merdeka daripada British. Tuan-tuan, negeri lain, Indonesia merdeka tahun 45. India tahun 45. 47 pecah jadi India dan Pakistan. Pecah lagi tahun 74 jadi Bangladesh satu, Pakistan satu. Dulu ni Pakistan Timur, Pakistan Barat. Pecah tahun 74, tahun saya lahir. Dengan semangat nasionalisme orang Bengali. Jadilah Bangladesh. Tahun 45, negeri negara-negara sekitar kita ni merdeka pada British, pada Perancis, pada Spanyol. Filipina, Spanyol. Burma, Perancis. Thailand tidak dijajah. Singapura, British. Kita British. Indonesia, Belanda. Lama sebelum tu, Belanda pernah jajah tanah Melayu ni. Di Melaka, 1611. Oleh kerana perebutan Inggeris Belanda ni, dibuat satu perjanjian 1824. Belanda ambil belah Johor Riau. Riau jadi Indonesia lah ni. British ambil belah atas tanah Melayu. Tuan-tuan semua, ni sejarah kita. Lepas tahun 48, mula dibentuk satu pentadbiran di peringkat persekutuan. Sehinggalah persetujuan capai kemerdekaan tahun 57, tahun 56 ditubuhkan macam-macam Suruhanjaya untuk capai satu kata sepakat. Inilah perlembagaan yang akan membentuk kerajaan persekutuan. Tahun 57, Suruhanjaya Red dianggotai oleh cerdik pandai lagi dari negara-negara Commonwealth. Negara yang pernah dijajah oleh British, buat satu Suruhanjaya, namanya Suruhanjaya Red. Lord Red ni hakim, dia jadi kepala. Ada wakil India, ada Pakistan, ada wakil orang Melayu, raja-raja Melayu bagi pandangan, pertubuhan-pertubuhan kebangsaan bagi pandangan, nasionalis bagi pandangan,
PAS bagi pandangan, UMNO bagi pandangan, DAP tak ada lagi tuan-tuan. PAN lagi tak ada. PKR tak ada lagi. Yang nombor satu UMNO, PAS, MCA, MIC. Mewakili orang Melayu, mewakili orang Cina, mewakili orang India. Nasionalis dolar UMNO. Ada semangat Islam dolar PAS. Orang Cina dolar MCA, orang India dolar MIC. DAP tak ada, PAN tak ada, PKR tak ada, bersama Kancil pun tak ada. Kena reti benar ni dulu. Dan minum dulu. Tahun 57 capai kemerdekaan. Pilihan raya pertama tahun 55. Buat pilihan raya lagi, buat pilihan raya lagi. Sampai tahun 63. Dimeterai perjanjian penyertaan Sabah Sarawak dalam Malaysia. Untuk mereka merdeka bersama Malaysia. Masuk sekali Singapura. Dipanggil MA63. Perjanjian Malaysia tahun 63. Perjanjian ada tahun 48, tahun 57, tahun 63. 63 inilah Singapura masuk sekali. Sabah dan Sarawak tertubuhlah Malaysia. Tak berapa lama Singapura cabut lagi. Tuan-tuan semua perjanjian ini menyebabkan negeri-negeri serah kuasa kepada persekutuan. Persekutuan sebelum itu tak ada hak. Kerajaan pusat tak ada. Ada ni kerajaan negeri saja. Pahang, kerajaan Pahang. Merintahlah Pahang. Dengan kuasa udara, kuasa tanah, kuasa cukai, kuasa apa. Semua Pahang punya. Johor sama 1885. Kerajaan ni tertubuh. Lama sebelum kerajaan persekutuan ada. Kedah, Tok Sabah 1136. Kita kerajaan dah ada. Kerajaan menerima Islam di Kedah 1136. Kita ambil detik itulah adanya kerajaan. Sebelum itu ada tak? Ada. Hindu dan Buddha. Berapa umur kerajaan Kedah? Lebih pada 1000 tahun. Berapa umur kerajaan persekutuan? Tak sampai 70 tahun lagi. Anak lawang orang 1000 tahun. Tak patut. Kena sedar diri hal ni. Semua kerajaan Selangor 1750-an, Perak 1750-an, Pahang, Sabah Sarawak ni kolonial juga. British dulu sistem beraja. Mai James Brooke. Tu orang kata Raja Beruk tu. Ada di Sarawak. Sebelum di Sarawak diperintah oleh Kesultanan Brunei. Ada sejarah panjang. Kerajaan Melayu. Melayu semua tuan-tuan. Termasuk Singapura, Sultan Hussein. Halah sekali, lari duduk di Muar. Tu Muar nama Maharani. Sejarah. Kena faham akar kita. Baru tahu nak pergi mana. Nak pergi lagu mana. Nak pergi lagu mana. Siapa yang dah berjahnam ni? Siapa dah bagi kita lupa sejarah kita? Lagu mana sejarah boleh dihilangkan? Apa faedah orang tak tahu sejarah? Siapa dapat kelebihan? Orang tak tahu sejarah dia. Tahun 63. Tubuh di Kuala Lumpur lah. Masuk kalingan PAP di Singapura. Bila pecah PAP, ditubuhkan DAP tahun 63. Singapura lari balik. Dibuat peristiharaan setapak. Deklarasi setapak. Itulah DAP. Ni ada main lawan di Johor ni. Ha! Tak gaduh angkat senjata apa main syarah ya. Percaya semua. Tuan-tuan sekalian. Lepas tu dalam pilihan raya tahun 2026 ni, dia mai berkempen, mai bercakap, mai depan orang ramai. Dia bercakap macam negeri-negeri ni bergayuk kat dia. Menumpang dia.
Duit semua dia punya, kita pergi tumpang dia. Hai! Hang ada tu pasal kita serah kuasa. Hang ambil kuasa negeri-negeri. Jadi persekutuan. Tiba-tiba hang kata negeri gayuk ke hang. Terbalik kot. Hang ada bila negeri serah kuasa tu. Negeri kuasa. Semua kuasa kutip cukai rotek semua dulu. Walaupun tak ada kereta lagi. Dululah. Semua kuasa ni negeri punya. Bila nak tubuh persekutuan, kita serah kuasa ni. Melalui satu perjanjian. Dia ada tanggungjawab. Bukan ambil kuasa tu free. Dia ada tanggungjawab. Dia duk main, dia janji kata kerajaan persekutuan buat tu di negeri ni. Buat ni, buat ni, buat ni. Bala. Tu yang aku duk maki tu. Tu tanggungjawab persekutuan. Ikut perjanjian, ikut perlembagaan yang telah dipersetujui. Bukan pasal hang tera. Bukan pasal hang baik tak ada mana. Baik ada mana, tuan-tuan. Dia pergi Kedah, dia habak loji nu, dia buat loji, dia buat. Adalah budak Johor ni, nama apa tahu. Hanu dia buat, hani dia omai, hanu, hani, hanu. Yang ambil, yang tak kira. Yang diambil pada Johor, yang tak kira. Yang ambil pada Terengganu, pada Kelantan, pada Pahang, pada Perak, pada Selangor, Negeri Sembilan, Melaka. Tak kira. Kira hadiah kasih saja. Kepala bapak kau. Keluar dah. Hak hang ambil, hang kena habak juga. Bukan kira hak hang bagi. Hang bagi itu pasal tanggungjawab. Dah tulis dah. Dah setuju dah. Ada agreement. Telah diratifikasikan. Telah diperakui. Sebab tu adalah Malaysia. Kalau negeri tak serah, Malaysia tak ada. Ada negeri-negeri ya. Bila hang dah pegang kerajaan persekutuan namanya Malaysia, ada tanggungjawab. Mana boleh hang mai habak kata hang baik kalau tu hang bagi. Hang bagi tu kena hang baik, kena negeri lemah. Negeri ni bukan lemah. Negeri ada kuasa tu hang ambil. Kalau kuasa tu ada kan negeri lebih teror pada hang ni. Sebelum 1957, siapa yang bangunkan Johor? Siapa? Ada orang Johor yang bangunkan negeri Johor. Bukan Anwar Ibrahim. Bukan Mak Sabu, bukan Anthony Loh, bukan Hana Yoh. Bukan. Negeri ini telah ada kuasa, ada kerajaannya. Pentadbiran moden 1885 ni negeri ni. Johor Darul Ta'zim. Kedah Darul Aman lagi tua. Selangor lagi tua. Semua negeri dah ada kerajaan. Hanya yang kata negeri itu tumpah hang. Lah aku tanya, dah hantera sangat, tanah hang ada di mana? Tanah kerajaan persekutuan ada di mana? Wilayah hang tang mana? Tak ada. Tak ada. Mana ada? Dia ambil Kuala Lumpur daripada Selangor. Baru ada wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Ambil Putrajaya. Wilayah persekutuan Putrajaya. Ambil Labuan dari Sabah. Baru wilayah persekutuan Labuan. Tu nama wilayah persekutuan.
Bukan saya saja. Boh nama wilayah Sekutuan. Tu je tanah hang. Nak abang bagi. Sedang diringit. Hang tak ada sebelum ni. Dan pergi jajah kata, sana Kelantan susah, saya bagi. Terengganu susah, saya bagi. Kedah susah, pun saya bagi. Tak sedang diri. Itu bukan bagi, itu tanggungjawab. Ada agreement. Ada dalam perjanjian, persetujuan, penyerahan kuasa kepada federal. Sebenarnya tu hang kena buat. Bukan kerana hang kuat, kani lemah. Bukan. Kerana itulah adanya persekutuan, adanya negeri. Ini basic pengajian am, tuan-tuan. Lepas ni mereka nak main bohong, tak boleh lah. Kami tahu dah. Hai. Korang ingat aku tak tahu ke? Ada ke? Tuan-tuan semua, ni PRN ni nak mengundi 11 bulan. Kita pick up betul-betul, pick up sungguh-sungguh. Hampa duk main buat drama di sini. Di sana hampa cum mulut. Di sini hampa buat drama. Hampa joy macam-macam, macam orang tak tahu apa. Ha? Hampa joy semua benda hak kerajaan persekutuan buat. Seolah-olah negeri ini bergantung, bergayuk ke hampa. Kalau hampa tak bagi negeri mampu. Tuan-tuan semua, kalau negeri tak bagi kuasa tu, hampa pun mampu. Bila dah ada persetujuan, dah jadi tanggungjawab hang, hang buatlah. Yang duk jajah pasal apa? Ha. Macam Helame dengan Uji Rashid tu. Dia panggil apa? Berduit. Inilah asas negara ni. Mainlah pilihan raya dimanapun. Yang kita kena faham sungguh-sungguh. Pilihan raya ni parti lawan parti. Bukan kerajaan persekutuan lawan negeri. Atau bukan hang jadi kerajaan, kawan tu pembangkang. Bukan kerajaan lawan pembangkang. Bukan. Parti lawan parti. Hang buat main rekod parti hang buat apa? Parti PAN hang buat apa? Lain pada jadi baru DAP, apa lagi jasa hang? Balaci. PKR, jasa hang apa? DAP, jasa hang apa? Apa tujuan matlamat penubuhan perjuangan hang apa? Hang jangan cuai hak kerajaan buat. Kerajaan tu bukan hang seorang. Kerajaan ni ada pegawai-pegawai tinggi kerajaan. Ada agensi dan jabatan. Kerja ni semua mereka tu buat. Hang buat apa? Hang kalau agensi semua tu tak ada. Hang pun tak ada. Telok hang pun tak ada. Jadi tak payah duk main gelembung kok kita ni. Macam kita tak tahu apa. Rakyat celek dah tuan-tuan. Hang kata tak boleh guna aset kerajaan. Hang mula dulu. Hang buat semua. Hang kata tak boleh. Hang buat boleh. Orang lain buat tak boleh. Nak tergulung lidah lah aku pun. Lepas lagi kita pintai balik. Tuan-tuan semua saya sebut di tempat ceramah tadi. Oleh kerana DAP ni, dia dapat PKR duduk dalam paket dia. Dapat UMNO duduk dalam paket dia. Dapat PAN duduk dalam paket dia. Maka dia jadi parti yang paling beruntung. Dia tubuh kerajaan, mendominasi kerajaan di Pulau Pinang. Pakat dengan puak ni lah juga, tapi dia paling power. Kerusi dia banyak.
Maka peruntukan persekutuan turun pi Pulau Pinang meneru. Macam ayat terjun tu. Macam mereka buka gelong petak. Tuan-tuan sekalian, Pulau Pinang dapat untuk buat LRT. Buat PTMP, Penang Transportation Master Plan. Masa dulu 4 bilion. Kemudian tu naik jadi 9. Naik Anwar Ibrahim jadi 16, tuan-tuan. Pulau Pinang 1.7 juta penduduk dah. Johor 4 juta. Rakyat Johor. Pulau Pinang dapat 16 bilion untuk satu projek. Johor dapat 16 bilion untuk semua projek. Ada yang kata adil? Siapa yang untung? Pulau Pinang. Kenapa Pulau Pinang untung? Pasal dia diteraju oleh DAP. Ada yang kata adil? Lepas tu dia paham habang kata kami buat ke semua. Pelabah Pahang. Lepas tu dia kata tak boleh kata Pelabah Pahang. Tu kena kata apa? Dia kata dia adil. Pembangunan ni serah kat mereka. Serah Pelabah Pahang. Bagi kat DAP ke semua. 16 bilion tu tuan-tuan, kalau bedakan negeri-negeri, boleh dekat 2 bilion satu negeri. Pahang, masalah, lebih kurang Kedah. Paip, ayak, tua. Tekan sikit pecah, tekan sikit pecah. Lama-lama tak tekan langsung. Tidak asin. Kelantan, Terengganu. Negeri ni semua serah kuasa kat federal dah. Tapi bab pembangunan, bab peruntukan, serah kat Pulau Pinang semua. Serah kat kita sikit, dia ukit hari-hari. Sampai panas telinga. Kedah saya dah bagi 16 bilion. Bila dia bagi 16 bilion? 1.6 bilion. 1.6 bilion dia kata bagi kat Kedah tu tuan-tuan. Bukan zaman ni. Sebahagian besar projek tempatan banjir lulus zaman 2021, 2020. Projek tu projek sambungan. Masa tu dia bukan jadi PM lagi. Mak Sabu tak jadi menteri tak naik lembu ni. Baru duk jadi lembu lah. Jadi lembu di AP masa tu. Tu Uban naik petai apa? Kereta tak boleh bawa. Tak tahu apa. Hal lain semua orang buat. Aku tukang buat bagi dulu ni. Nak buat bagi. Tulis semua aku tulis. Kalau harap dia tulis huruf besar dengan huruf kecil campur. Lepas titik tak ada sengang apa. Tulis. Tu harap dia tulis. Mai Johor cakap pandai. So dia tulis tengok. Dia titik tak mana pun tak tahu. Mula ayat dengan huruf kecil, hujung huruf besar. Oh, cakap pandai tuan-tuan. Aku cerita habis kot. Pasal dia tulis. Nuh hijau lama cerita CHE. Cerita. Orang tulis agak-agak lah. Kadang-kadang. Kadang. Sengkang. Kadang. Dia tulis kadang 02. Lama dulu. Apa sembang. Sembang kari. Naik betul orang lain. Naik dia kandak je. Tak boleh siapa satu mereka ni. Mu. Tuan-tuan semua. Ni pesta demokrasi. Kita diberi kuasa untuk mengundi. Hari Sabtu ni. Ada 3 minit. Tuan-tuan semua seluruh rakyat negeri Johor. Tembelang ni semakin hari semakin pecah. Pembohongan orang dah tahu. Penipuan orang dah tahu. Sakau tak sakau. Dia kata orang sakau. Dia pun serupa. Sama aja. Orang tahu ke semua dah. Ini referendum. Kalau kita kalahkan PS di Johor, di persekutuan mereka akan kebah dalam PRU 16.
Kita nak rebahkan PAS dalam PRU16. Rebahkan dia di Johor dulu. Boleh? Tempat PN tak bertanding. PAS bertanding sebelah kerusi. MIPP Gerakan Bersatu ada bertanding. Semua 36 kerusi. Tempat kita tak bertanding. Undi PN. Semoga mereka insaf. Tak percaya dah kat DAP. Kami ada orang Islam, orang Melayu, satu agama, satu bangsa, satu akidah, satu kiblat. Kami main nak tolong hampa. Hampa jangan sombong macam hari itu. Tempat PN bertanding, tuan-tuan jangan ragu-ragu. Keluar undi PN. PAS bertanding sebelah kerusi. Ikut suka. Jawab terus. Tak ada tawih apa. Yang penting PAS menang. Kita boleh jadi pembantu yang setia. Atas dasar kita nak jaga kuasa politik orang Melayu, orang Islam di negeri Johor. Johor. Hang laju sangat. Bagilah insaf dulu. Biar apilah dia nak kata apa. Dia kata dia tak mau kita ikut suka dia. Kita nak tolong kerana agama, kerana bangsa. Bukan kerana hang. Boleh? Kerana agama, kerana bangsa, bukan kerana individu. Kita nak jaga negeri ini. Jangan sampai PAS menang. Itu tujuan utama PAS menyertai PRN negeri Johor. Supaya mereka tidak bongkak, tidak menipu, tidak bohong, tidak sombong, tidak manipulasi, tidak sakau. Supaya yang ada kuasa ni mereka insaf. Kenai siapa kawan, kenai siapa lawan. Hak do cumuluk tu politi ya, bau petai. Habis masalah. So kita balik bagi esok. Dia bawa alam Black Maria. Tuan-tuan semua, para pengundi di Dun Endau. Kita ada Ustaz Hakimi mewakili PAS. Logo kita Perikatan Nasional. Di seluruh Dun, 56 Dun ni, PN ada tawarkan khidmat kita. Daripada PN 36 tu ada PAS sebelah. Hampa jangan tinggal langsung sebelah ni. Hampa ada lagi MIPP, ada gerakan tak bertanding. Depa Kelai. Ada bersatu. Abang dah tadi. Utamakan PN. Tempat kita bertanding bagilah kat PN. Dengan harapan mereka insaf. Mereka sedar. Siapa patut mereka percaya. Siapa patut mereka ambil jadi kawan. Siapa sebenarnya lawan. Hampa tolong dia jadi kerajaan persekutuan. Mai PRN negeri Johor. Dia tenyeh hampa gila-gila. Betul tak? Orang-orang PN, kawan-kawan saya dalam UMNO. Dia tenyeh hampa, kami tengok kesian. Oi. Kita pun rasa simpati. Oleh kerana Johor ni UMNO ni kuat. PAS baru nak bertapak. Punca dia tuan-tuan. Bila berlaku tragedi 13 Mei tahun 69. Tun Razak ajak PAS masuk kerajaan perpaduan. Kita masuk perpaduan tahun 73. Ditubuhlah Barisan Nasional. PAS yang bagi nama Barisan Nasional. Tahun 74. Tahun 78. PAS ditendang keluar. Tahun 74 kita masuk pilihan raya atas nama Barisan Nasional. Tuan-tuan semua. Itu sejarah. Dalam tahun 74 itulah. Oleh kerana PAS ni kuat Kelantan, Terengganu, Kedah bahagian utara. Disyaratkan pada masa itu. Johor, Melaka, Negeri Sembilan, PAS tak boleh letak calon. Masa dalam Barisan Nasional. Maka
PAS bermula lewat di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ni. Pasal itu kita tak kuat. Kalau kita sama-sama mula. Macam kita mula PAS di Kedah. Kedah ni boleh kat PAS dah. Johor ni boleh kat PAS dah. Kita kuat dah di sini. Tapi kerana pada masa itu kita hormat perjanjian, persetujuan dalam kerajaan perpaduan, kita tak letak calon di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Kalau kita mula sebelum pada tu tuan-tuan, tak gaduh syarah. Tak gaduh kata apa, orang tahu ke semua. PAS kekal tahun 51 sampai lah ni. Konsisten kita. Pertama dasar kita Islam. Kekal sampai sekarang ni. Perjuangan kita untuk orang Islam, untuk orang Melayu tidak pernah berhenti. Pemimpin kita bersih, tak terpalit dengan rasuah, tak ada seorang pun masuk penjara kerana rasuah, tak ada seorang masuk penjara kerana seks luar tabi. Lah ni sejarah. Betul tak? Mau tak wani kata, hantar korang nak tanggap. PAS bersih. Rakyat Malaysia tak ada pilihan lain. Hampa kata DAP bersih, Guan Eng sedang menghadapi kes mahkamah. Rasuah, kes macam-macam. Hak kita baru tahu ni kes apa tahu. Baru timbul. Hak kita nak tolong tu saya cakap lah, berkecamuk kes mahkamah. Hak masuk dalam buah darah, harap mereka insaf. Kena jaga politik Melayu Islam. Kena jaga. Negeri ni biasa terlepas dah. Kita ada kuasa besar Melaka terlepas tahun 1511 Portugis mai. Terlepas lagi tahun 1641 Belanda mai. Terlepas lagi 1824 orang putih mai. Banyak kali lah terlepas. Ni mai pula DAP tahun 63. Jangan lepaskan DAP. Hak jadi anak butete, hak jadi baru, hak jadi cacai, ikut suka hang. Dah bodoh. Hak kita ada kesedaran, ada ilmu, ada pengalaman, tahu sejarah, tahu bacaan di depan. Mai kita bersatu padu bawah Parti Islam Malaysia PAS. Boleh? Habislah. Tu ceramah saya malam ni. Pakat keluar mengundi, hak boleh mengundi. Hak tak boleh mengundi jangan perasan. Kata nak pergi mengundi juga. Dia kena buat kalut. Keluar awal-awal. Terus pikat panjang. Tempat PM tanding, unilah PN. Tempat PN tak bertanding. Kalahkan Pakatan Harapan. Boleh? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.